Bagi memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara berterusan kepada golongan yang memerlukan, Global Ihsan Relief GER bakal menganjurkan makan malam amal dari Kasih ke Ihsan. Menurut penolong Ketua Media dan Komunikasinya, Syafiq Azman, penganjuran tersebut merupakan antara inisiatif pihaknya untuk menghimpunkan para pendana bagi meraih dana misi kemanusiaan dengan sasaran kutipan berjumlah RM1 juta. RM1 juta untuk malam itu, dan 500 ataupun setengah juta itu adalah datang daripada penjualan meja dan juga seat, dan kemudian dalam malam itu juga membuka peluang kepada para pendana syarikat-syarikat korporat untuk bertemu dengan kita, bertemu dengan ustaz-ustaz. Kita membuka peluang untuk mereka menyumbang lebih banyak kepada Global Ihsan Relief untuk mendanai kita punya projek-projek. Jelasnya lagi, Majlis Makan Malam Amal itu bertujuan untuk mendana pelbagai projek kemanusiaan termasuk projek dalam negara iaitu Ihsan Lokal, bantuan kecemasan Gaza, bantuan musim sejuk serta projek umrah anak yatim. Syafiq turut memaklumkan jualan tiket bagi makan malam amal dari Kasih ke Ihsan itu turut dibuka kepada syarikat korporat, agensi kerajaan serta rakan strategik dengan harga bermula RM5,000 hingga RM25,000 beserta pelepasan cukai. Manakala bagi PAS individu pula, ia ditawarkan pada harga bermula RM175. Selain itu, majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan persembahan kumpulan nasyid popular intim beserta penyampaian tausiah oleh barisan Duta Global Ihsan Relief. Antara duta yang bakal menjayakan majlis tersebut ialah Hanafiah Abdul Malik, Jafri Abu Bakar Mahmudi dan Muhammad Amirul Amin Maula Luqman Hakim. Saya menyerulah pada orang ramai untuk datang ke makan malam dari Kasih ke Ihsan ini. Samping kita berhibur dengan penasyid terkemuka kumpulan intim, kita juga dapat beramah mesra sama NGO, korporat-korporat dan juga semua yang hadir itu secara tak langsung kita juga dapat menyumbang dalam mengumpul dana untuk melakukan kebaikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan di serata dunia. Bagi mereka yang ingin membeli tiket malam amal dari Kasih ke Ihsan, boleh layari laman web www.darikasihkeihsan.com dan pembeliannya bermula hari ini.